kena plan dengan betul, insya-Allah awak punya anxiety, awak punya masalah awak ketat dada, masalah awak sesak nafas, sakit belakang, apa semua tu, insya-Allah boleh dapat diatasi. Kena ingat, tak semua sakit dia adalah disebabkan oleh perut. Tak semua sakit disebabkan oleh perut. Orang cakap, anxiety boleh sembuh tapi kena rawat perut. Ya, betul. Tapi tak semua anxiety sembuh dengan rawat perut. Okey, ada anxiety dia sembuh kita rawat mental kita. Kita nampak semua apa-apa yang berkait dengan mental kita, yang boleh menyebabkan perut kita jadi masalah, yang menyebabkan oleh angin ke masalah, mental kita pun kena rawat. Dan boleh jadi juga disebabkan oleh spiritual. Itu yang awak pergi jumpa kat ustaz-ustaz.